Apa cerita ni? KWSP dalam satu hari menjual 19.7 juta saham MAHB. Dan ini mengakibatkan apabila KWSP beli balik melalui GO, kos tambahan yang diperlukan ialah lebih daripada 65 juta ringgit. Bayangkan dalam sehari. Kemudian kita tengok balik pada Disember 2023. Sepanjang bulan itu, jual saham MAHB sebanyak 62 juta saham. Bermakna lebih daripada 200 juta ringgit diperlukan untuk beli saham balik. Ini yang jadi masalah dan menjadi persoalan. Kenapa tergesa-gesa? The Edge pada 1 Mac 2025 telah menerbitkan laporan 3 muka surat mengenai isu jual murah beli balik mahal saham MAHB oleh KWSP, termasuk membuat analisa mengenai tindakan KWSP membeli semula saham yang telah dijual. Antara intipati yang menarik di dalam laporan The Edge ini adalah, pertama, aktiviti jual murah beli balik mahal secara besar-besaran memang telah berlaku. Kedua, MAHB adalah pelaburan yang paling banyak dijual oleh KWSP pada tahun 2023 berbanding berpuluh-puluh pelaburan lain yang dimiliki oleh KWSP. Ketiga, walaupun KWSP giat menjual saham MAHB, dana-dana berkaitan kerajaan seperti Khazanah Nasional dan KWAP Kuap sebaliknya meningkatkan pegangan mereka dalam syarikat tersebut. Keempat, KWSP tetap meneruskan penjualan saham MAHB walaupun pihak pengurusan yang dikatakan above the wall sudah mengetahui tentang rancangan penswastaan MAHB pada Julai 2023. Kelima, sebahagian besar penjualan dilakukan oleh KWSP sendiri, bukan pihak ketiga yang diupah KWSP untuk mengurus sebahagian dana mereka. Keenam, penjualan terbesar dilakukan pada Disember 2023 dengan 62 juta daripada keseluruhan 163.36 juta saham yang dijual sepanjang tahun 2023 dilepaskan pada bulan tersebut. Ini termasuk penjualan 19.7 juta saham MAHB dalam satu hari saja, iaitu sebelum harga saham MAHB melonjak beberapa bulan kemudian. Ini sangat-sangat mencurigakan. Kata KWSP ada polisi Chinese Wall. Saya nak bertanya, keadaan merugikan KWSP pun pengurusan KWSP tak boleh buat apa-apa. Siapa above the wall? Kenapa tidak menghindar penjualan saham? Lihat gambar raja ini. KWSP terlibat di dalam perbincangan penswastaan MAHB bermula pada Julai 2023. Pada ketika itu, pegangan MAHB masih lagi melebihi 11% meskipun hampir 4.5% saham MAHB telah pun dijual oleh KWSP dalam tempoh 6 bulan dari Januari hingga Jun 2023. Persoalannya, kenapa bulan-bulan berikutnya KWSP terus menjual saham MAHB sehingga pada bulan Disember 2023 sahaja KWSP telah mencipta rekod penjualan saham berjumlah 62 juta unit saham dalam tempoh sebulan dan 19.7 juta unit saham dalam tempoh sehari saja. Kenapa KWSP telah melaksanakan tindakan atau cara penjualan saham yang begitu luar biasa pada Disember 2023 dan 2 bulan kemudian pada 27 Februari 2024, The Edge telah melaporkan tentang rancangan penswastaan MAHB yang melibatkan Khazanah Nasional dan juga KWSP. Pada 15 Mei 2024, laporan The Edge terbukti benar butirannya dan harga RM11 seunit saham melalui general offer. Kesemua ini berlaku dalam tempoh 4,5 bulan sahaja. The Edge menyatakan bahawa Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan, iaitu Capital Markets and Services Act, sebenarnya mempunyai kuasa atau seksyen pengecualian kepada KWSP daripada tuduhan insider trading. Namun,
CEO KWSP beralasan bahawa pengecualian ini tidak terpakai kerana pembelian saham pada harga RM11 dilakukan oleh konsortium GDA yang menstrukturkan penswastaan MAHB. The Edge pula berkata, alasan ni boleh dipertikaikan kerana KWSP memiliki 30% kepentingan dalam GDA. Kononnya disebabkan oleh wujudnya Chinese War, maka keadaan merugikan KWSP pun KWSP tak boleh buat apa-apa. KWSP perlu mengesahkan ada atau tidak bahawa penama tertentu yang telah dikategorikan sebagai above the wall dan siapa dia. Kenapa beliau yang dikatakan sebagai orang atau individu above the wall tidak menghindar urus niaga mengenai saham MAHB yang merugikan pencarum. The Edge juga kata, selain siasatan oleh PSC, Suruhanjaya Security Malaysia SC juga sedang menyiasat transaksi jual beli saham MAHB oleh KWSP. Saya dapati warga JECOM yang mungkin telah mendapat arahan atau memo daripada bosnya telah serbu komen mengenai dividen KWSP 2024 sebanyak 6.3%. Akan tetapi JECOM lupa atau buat-buat tak tahu bahawa pertama, kadar dividen 6.3% masih jauh lebih rendah berbanding 6.9% pada tahun 2017 ketika zaman BN memerintah. Kedua, dividen tinggi tidak bermaksud KWSP tidak mengalami kerugian besar dalam urus niaga MAHB ataupun bahawa salah laku tidak berlaku. Ramai memberi komen kononnya KWSP terpaksa mengumumkan dividen lebih tinggi untuk tutup isu jual murah beli balik mahal ini. Terpulanglah kepada pandangan dan analisa masing-masing. Yang pasti, pembayaran dividen KWSP berdasarkan prestasi tahun 2024 merupakan 98.4% daripada jumlah pendapatan daripada keuntungan pelaburan KWSP sepanjang tahun 2024 berbanding hanya 86.3% sahaja daripada keuntungan pelaburan KWSP sepanjang tahun 2023 untuk pembayaran dividen pada tahun 2023 seperti mana yang diumumkan pada 3 Mac tahun lalu. Kadar dividen KWSP lebih tinggi pada tahun 2024 bukan disebabkan prestasi KWSP sangat baik, tetapi disebabkan manipulasi kadar payout yang lebih tinggi sehingga 98.4% berbanding kadar lazim iaitu 85% hingga 90%. Seterusnya, lihat gambar rajah ini. Jumlah keuntungan pelaburan KWSP bagi tahun 2024 berbanding tahun 2023 meningkat sebanyak 11.2% sahaja, manakala jumlah pencarum KWSP meningkat sebanyak 10% dalam tempoh setahun. Ini bermaksud mengikut kelaziman atau trend KWSP selama ini, peningkatan kadar dividen tidaklah terlalu besar. Kenapa? Mari kita semua fikirkanlah.